tu ke? Tak. Dia faham sikit. Dia minta hidung saya, guys. Kalau saya cabut hidung ni, bagi kat dia, saya nak jadi apa? Habis hidung bolong macam tu. Sihat Alhamdulillah kak. Sihat Alhamdulillah. Kamu jadi diri sendiri penat. Jadi diri sendiri pun penat. Jadi yang macam Harry Potter tu, Esther. Dah usah dah budak Esther ni. Cantik dah budak kecil ni. Dah boleh kahwin dah budak kecil ni. Esther, usah dah budak kecil ni. Dah besar dah dia. Ya Allah dah boleh kahwin dah dia. Ya Allah. Dulu malu kena rawat kecil je. Budak kecil lagi comel je. Waktu tu tangan dia. Sekarang dah bocor, dah pandai dah. Dah bocor dah budak ni. Kamu ingat Abang Alun lagi ke, Esther? Kamu ingat Abang Alun lagi ke? Geli bang. Kamu nak juga ke baby Shin? Nak sayang baby Shin, nak sayang. Cuminya baby Shin. Kamu mau juga kak? Nak juga wah. Penatlah. Ingatlah. Oh lala comelnya ingat ke abang ni. Alah comelnya dia ni. Yuka je. Leader paling sport hari. Tonton. Handsome Abang Alun yang sekarang ke handsome yang dulu lagi? Cuba cakap. Handsome yang sekarang ke handsome yang dulu lagi? Yang dulu lebih handsome ke yang sekarang lagi handsome? Cakap sekarang. Dua-dua handsome. Tak boleh nak satu je. Yang dulu ke yang sekarang? Cepat. Always handsome. Pilih lah yang dulu. Jadi sekarang kau nak cakap muka abang buruk lah. Sekarang cakap muka aku buruk lah macam tu. Sampai hati kau Tak jelah abang gurau je. Alah orang gurau je. Mana gurau cakap pun tak boleh. Dulu pun lembut je. Abang ni memang sopan santun dik. Abang ni memang dari dulu sopan santun anak Melayu. Sebab abang anak Melayu dik. Mak abang tak bagi cakap kasar-kasar dengan orang. Mak abang marah dik. Abang ni memang soft spoken sebenarnya dik. Kadang-kadang tu kalau abang menjerit, teriak kan, cakap kuat-kuat, cakap deras-deras tu kadang terpaksa dik. Emosi dik. Nak melayan orang ni bukan senang dik. Nanti kau dah kahwin kau faham dik. Macam mana kau nak layan anak-anak kau dik.
Nanti dah kahwin baru kau faham macam mana anak kau buat perangai, songih sana songih sini. Baru kau faham. Sampai terselat saya masuk live orang. Tertidur ke? Tapi Alone single. Siapa cakap dik? Dengan kamu Bebil. Macam Alun dah kahwin. Ya Allah dik. Alun ni kalau belum kahwin pun tapi pengalaman tu banyak dik. Maksudnya kita belajar. Study, belajar, research. Abang kau ni memang kuat belajar dik. Pengalaman orang sekeliling. Betul. Pengalaman kawan-kawan, orang sekeliling. Tanyalah kan macam mana kan macam tu. Okey ke macam tu.